Dia seolah-olah tempat dia. Cikgu tak apalah sebab nak menyadar dia kata. Biar kita ni apa, mari suruh tempat lain, masa tempat lain. Jangan kata ada satu tempat abang ngajar, dia siap letak ada wajib supaya itu tempat dia. Tak apalah, tak ada masalah. Tapi yang nak ayat luarnya, masjid ni pun tak habis dia kerja. Lagi pasal kan, ambil kau tuan-tuan kursi pasal kan, tak habis wasa. Kota Baru, luar kat Kelantan macam Kelantan. Kelantan luar. Satu Malaysia. Ini bukan satu Malaysia. Nabi kata siapa yang solat 2 rakaat sebelum subuh dia dapat dunia. Dunia luar tu. Bukan sekat dunia, dia dapat isi dunia. Dunia dan isinya. Berbalik pada cerita tadi.